masak apa tu? Hari ni saya nak masak makanan paling mudah dan guna bahan yang common je, iaitu daging goreng pelengas. Orang bujang pun boleh masak. So, mula kita masukkan daging yang sudah dipotong, masukkan air, rebuskan daging sampai air kering dan lembut, masukkan serbuk kunyit, masukkan minyak masak, halia dan bawang putih yang sudah diiris, masakkan seketika sampai naik bau, masukkan sos cili, tomato puri ataupun sos tomato, sos tiram, kicap lemak manis, kicap pekat sedikit, ini optional, kacaukan sampai semua sebati, rasakan dengan garam, kalau kering masukkan air sedikit, masukkan carrot, kacang panjang, cili merah dan cili padi, bawang Holland dan boleh sambung kacau sampai semua sayur masak. Bila semua rasa dah balance, makanan siap untuk dihidangkan. Daging goreng belengas ni masukkan dia lebih kurang je macam daging goreng kunyit, cuma beza dia dekat sos je. Tapi rasa dia berbeza sangat. No wonder lah menu ni pernah viral sebelum ni. Sebab menu dia simple dan sedap sangat. Semuanya datang daripada campuran sos dan kicap. Makan pula dengan nasi yang panas memang kena. Jom makan.